Assalamualaikum. Tak jawab salam dosa tau. Save dulu resepi hari ini sebab hari ini kita nak masak resepi daging sesuai untuk idea dah yang tak lama lagi. Daging karahi. 1 kilo daging dipotong besar-besar lebih kurang macam ni. Bawang putih dan halia dikisar, kemudian kita tumiskan bersama dengan ladi hijau. Biarkan dia sampai sedikit garing. Kemudian kita masukkan jintan manis yang tumbuk kasar. Kemudian kita akan masukkan daging yang telah pun kita potong-potong tadi. Masak dengan api yang sederhana. Kacaukan daging supaya dia bersalut dengan bahan yang kita tumis tadi sebelum kita masukkan bahan-bahan lain. Seterusnya masukkan sedikit garam. Kemudian kita akan masukkan ketumbar yang tumbuk secara kasar. Kemudian masukkan serbuk cili. Boleh guna cili flake juga, tak ada masalah. Kacaukan hingga sebati dan masakkan lebih kurang dalam 10 ke 15 minit dengan api yang sederhana. Okey, bila dia dah 10-15 minit tu, buka dan kita akan masukkan tomato lebih kurang dalam 5 biji yang dipotong kecil, yogurt lebih kurang dalam setengah cawan, air sungai Kelang lebih kurang dalam 1 cawan. Dia nampak macam berkuah sangat tapi percaya ada proses ni. Tutupkan periuk dan masak selama 20 ke 30 minit dengan api sederhana. Ini tips dekat sini untuk dapatkan daging yang masih lagi moist tapi tidak terlalu kering ketika kita masak dengan waktu yang lama. Gunakan api yang perlahan biar dia masak lebih lama. Barulah masakkan daging kita, daging lebih juicy dan tidak terlalu kering. Untuk resipi ni masukkan ladi hijau lebih kurang dalam 2 batang, tomato lebih kurang dalam 1 biji yang dipotong kasar, daun ketumbar, irisan halia dan juga garam masala lebih kurang dalam 1 teaspoon. Kacau hingga sebati dan kita masak sehingga dia kering. Kalau korang nak berkuah, jangan sampai kering sangat. Selain itu, kepada korang yang berminat untuk melakukan ibadah korban sama ada di dalam negara dan luar negara, apa kata korang hubungi dengan Fitra Umar sebab mereka menawarkan pelbagai tawaran untuk ibadah korban. Daripada asyik korbankan hati, apa kata korang masuk je ibadah korban tu. Resepi ni makan dengan nasi panas memang sedap. Saya akhiri dengan Tiber.